Nadia Bryant TEPIS tuduhan bercinta kerana kekayaan bos net. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Pelakon, Nadia Bryant tampil menepis dakwaan kononnya. Status dan kekayaan menjadi faktor utama dia menjalinkan hubungan cinta bersama usahawan Nadim Nasri. Menurut laporan M-Star, Nadia menegaskan dirinya sudah lama berdikari dan mampu menyara kehidupan sendiri termasuk keluarganya tanpa bergantung kepada mana-mana lelaki. Itu tidak benar. Sebelum dengan Nadim lagi pun, saya sara kehidupan saya sendiri dan keluarga. Itu semua tuduhan tidak berasas, saya memang cari duit sendiri. Saya bukan jenis yang bermewah-mewahan. Saya kenal dia bukan sebab harta, keluarga pun merestui hubungan ini. Tambah pelakon itu lagi, hubungan yang terjalin antara mereka adalah berasaskan keserasian dan keikhlasan, bukannya faktor material seperti yang diperkatakan segelintir warganet. Kenyataan tersebut sekaligus menamatkan spekulasi yang berlegar dalam kalangan netizen mengenai motif sebenar hubungan cinta mereka.